Hi guys, welcome back to Blue Gadget. By this time, kalau anda tengah cari smartphone bawah RM1,500, inilah video dia. Dan kita dah kumpulkan 5 phone terbaik untuk harga bawah RM1,500. Dan seperti biasa, untuk harga dia, kita akan berpandukan harga dekat Shopee. Dan seperti biasa juga, kita akan buat ranking lah 5 phone terbaik ni, nombor 5 hingga nombor 1. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan dengan tempat yang kelima. Baiklah, tempat kelima jatuh kepada Poco M8 Pro 5G. Dari segi design, dia simple dan macam biasa, selalunya diorang akan kongsi design dengan Redmi Note series. Contohnya macam Redmi Note 15 Pro tu. Kalau tengok dia punya frame ni jenis yang flat, so nampak kemas dan selesa je bila kita pegang. Tak rasa macam smartphone yang murah. Cuma dia punya back panel ni ada curve sikit dan dia punya display ni jenis yang curve. Untuk display pula mewah gila bagi harga jualan yang macam ni. Skrin dia 6.83 inci, AMOLED display, resolusi yang tinggi 1.5K dan 120Hz refresh rate. Jadi kalau nak scrolling tu memang rasa smooth, warna pun warna yang hidup. Cuma display ni bukan fully flat lah macam kita cakap tadi. Dia ada slightly curve. Untuk performance dia menggunakan chipset Snapdragon 7S Gen 4. Ini adalah chipset yang paling famous untuk smartphone mid-range pada tahun ini. Jadi dengan menggunakan chipset ni, of course lah, dia ada performance yang cukup steady, performance yang lancar je untuk kita buat tugasan harian. Even nak main gaming pun, smartphone ni mampu berikan performance yang lancar. Untuk RAM dia pula jenis LPDDR4X dan storage jenis UFS 2.2. Kalau tengok bateri dia besar 6500 mAh dan pengecasan yang sangat laju 100 watt. Ini memang nikmat gila lah. Dan kamera dia pula datang dengan 50 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultra wide dan 32 megapiksel untuk kamera selfie. Jadi hasil dia cukup bagus lah untuk jadikan dia daily camera. Detail dapat, warna pun cantik, pengolahan cahaya dia pun okey je untuk tempat yang terang dan juga low light. Untuk rakaman video pula boleh pergi sehingga 4K 30fps dan rakaman selfie hanya 1080p sahaja. Antara kelebihan yang ada pada smartphone ni, dia datang dengan IP rating yang sangat lengkap lah. Dia ada IP66, IP68, IP69 dan IP69K. Jadi kita boleh dapatkan ni dalam RM1,200 untuk 12GB RAM dan juga 512GB. Memang padu gila. Tempat keempat pula jatuh kepada Redmi Note 15 Pro. Ini antara smartphone all-rounded juga bagi harga bawah RM1,500. Dan kalau tengok dia punya design ni, macam kenal kan? Design dia lebih kurang sama je macam Poco M8 Pro ni. Bagus, diorang tak membazir untuk buat design yang lain. Tapi yang ni berbeza sikit lah. Dia fully flat, frame yang flat. Lepas tu dia punya belakang ni flat. Even dia punya display pun display yang flat. Lebih selesa je berbanding Poco M8 Pro tadi tu. And untuk display dia pula sama mewah, spesifikasi pun lebih kurang sama je. Yang mana dia ada AMOLED 6.83 inci, resolusi 1.5K dan refresh rate sehingga 120Hz. So memang cukup sedap lah untuk kita guna. Warna yang cantik dan pekat. Display ni lebih kurang sama je macam Poco L8 Pro tadi tu. Cuma yang beza dia ni totally flat lah. So lebih best je untuk kita pakai. Korang mazhab yang mana? Mazhab display yang flat ataupun mazhab display yang curve? Cuba komen sikit. Baiklah, untuk performance dia, ini lain sikit. Di mana dia menggunakan chipset daripada Dimensity 7400 Ultra. Jadi setakat nak buat tugasan harian, nak scrolling, multitasking, semua tu memang akan rasa smooth je lah pada smartphone ni. Untuk RAM dia 8GB LPDDR4X dan storage jenis UFS 2.2. Untuk bateri dia pula dia ada 6580 mAh. Aku tak faham kenapa nak kena letak 80 kat belakang tu. Mungkin nak bagi tahulah yang dia besar sikit je daripada Poco tadi. Tapi untuk pengecasan dia pula hanya 45 watt. Untuk kamera pula dia datang dengan 200 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultra wide dan 20 megapiksel kamera selfie. So untuk hasil kamera utama dia memang sharp, ada detail yang banyak. HDR dia pun okey je untuk kawal shadow dan juga highlight. Not bad jugalah kamera dia ni. Dan rakaman video pun boleh rakam sehingga 4K 30fps and kamera selfie dia 1080p sahaja. Kelebihan yang lain ada pada smartphone ni, dia sama je macam Poco L8 Pro tadi tu, yang mana dia ada IP rating yang lengkap. So kita boleh dapatkan dia dengan harga RM1,400 bagi 8GB plus 512GB. Baiklah, tempat ketiga jatuh kepada Realme 16 Pro 5G. Yang ini
masih lagi fresh dekat market, baru je dilancarkan. Dan kau tengok dia punya design ni sangat fresh lah, berbeza dengan generasi yang sebelum ni. Cuma kalau tengok dia punya design kamera ni, mesti kita teringat pada OnePlus 15. Sebab dia punya design lebih kurang sama je, cuma dia twist sikit je untuk nampak berbeza. Tapi bagi aku design dia mewah je, frame yang flat, boxy, nipis. Memang sedap lah kalau kita nak pegang smartphone ni. Untuk display dia pula, dia guna AMOLED 6.78 inci, resolusi Full HD+, dan refresh rate yang tinggi sehingga 144Hz. So untuk display dia memang cantik, best je untuk layan movie dan juga untuk kita main game. Untuk performance pula, dia guna Dimensity 7300 Max. Jadi untuk buat tugasan harian memang tak ada masalah. Cuma nak gaming tu agak low sikit lah jika nak bandingkan dengan top 5 yang lain. RAM dia pula 12GB LPDDR4X dan storage UFS 3.1. Dan bateri dia pula besar 7000mAh dan juga dia ada pengecasan sepantas 80W. Baiklah, untuk kamera dia pula, yang ini special sikit, dia punya kamera utama ni 200MP yang menggunakan warna Luma color. And kalau tengok dia punya hasil kamera utama ni memang sangat superb lah. Dia punya color science ni memang terlalu Realme. Warna yang vivid, warna yang pekat, tapi dia taklah oversaturated sangat, masih lagi nampak natural. Dan dia punya hasil gambar ni, seriously, dia ready to go untuk kita post dekat media sosial. Dah cukup cantik dah. Untuk rakaman video dia pula boleh merakam sehingga 4K 30fps untuk kamera depan dan juga kamera belakang. Jadi kita boleh dapatkan Realme 16 Pro ni dengan tanda harga RM1,500 bagi 12GB RAM, 256GB. Baiklah, tempat kedua jatuh kepada Infinix Note 60 Pro. Smartphone ni boleh katakan agak kontroversi jugalah bagi first quarter 2026 ni, sebab dia punya design ni lebih kurang sama macam iPhone. Ni lagi pilihan warna dia, yang warna orange tu lagi se-GB. Cuma yang ni dia lebih canggih sikit lah sebab dia ada LED dekat belakang ni. Tapi dia bukan sembarang LED sebab kita boleh custom dia untuk jadikan notification. Even nak main mini game pun boleh dekat belakang ni. Dan kita juga boleh bela binatang. Contoh nampak ni, ada kucing ni. And dia punya binatang ni boleh tukar-tukar lah. Kita boleh tukar binatang lain yang ada dekat setting dia ni. Untuk display pula, dia ada AMOLED 6.78 inci, resolusi 1.5K dan refresh rate sehingga 144Hz. Display dia ni memang mewah gila. Warna yang pekat, warna yang vibrant, even brightness dia pun tinggi. Peak brightness dia sehingga 4500 nits. Dan untuk performance dia pun sedap. Dia gunakan chipset Snapdragon 7S Gen 4. So memang mampu je berikan performance yang lancar. Untuk RAM dia pula, dia ada dua pilihan, 8 atau 12GB LPDDR4X dan juga storage jenis UFS 2.2. Bateri pula sebesar 6500mAh dan juga pengecasan sepantas 90W. Dan yang lagi nikmatnya, dia ada wireless charging sepantas 30W. Dia punya pengecasan ni memang satu combo yang sangat padulah untuk smartphone harga bawah RM1,500 macam ni. Dan untuk kamera dia pula, dia ada 50MP kamera utama, 8MP ultra wide dan 13MP untuk kamera selfie. Jadi hasil dia ni cukup cantik bagi harga jualan macam ni. Warna dapat, detail pun sharp dan dia punya HDR pun cukup bagus. Antara kelebihan lain yang dia ada adalah pada tangkapan low light. Yep, hasil low light dia memang cantik gila. Dan untuk rakaman dia pula, dia boleh rakam 4K 30fps untuk kamera depan dan juga kamera belakang. Jadi kita boleh dapatkan Infinix Note 60 Pro ni dengan tanda harga RM1,300 je untuk 8GB plus 256GB dan RM1,560 untuk 12GB plus 256GB. Baiklah, tempat pertama yang paling berbaloi bagi harga bawah RM1,500, version Bull Gadget mempersembahkan Poco X8 Pro. Yup, ini smartphone yang paling lengkap lah bagi harga bawah RM1,500. Kalau tengok design dia kali ini, super solid. Saiz dia tak terlalu kecil dan tak terlalu besar. In the middle je. Sangat berbeza dengan smartphone yang lain. Sebab tu, aku rasa dia solid dan sedap untuk kita pegang. Ketebalan dia pula 8.4mm je, tak terlalu nipis
dan juga tak terlalu tebal. Satu combo yang sangat lengkap lah untuk smartphone ni. Dan kau tengok dia punya design kamera ni pula, dia punya design sangat minimalis. Ada 2 biji kamera je kat belakang ni. Tapi yang buat lagi dia cantik adalah dia ada lampu RGB. So, kalau kita charge ataupun ada notification, lampu ni dia akan menyala. Untuk display dia pula berukuran 6.59 inci, resolusi 1.5K dan refresh rate dia sehingga 120Hz. Kalau tengok dia punya ukuran display ni memang unik, 6.59 inci. Sekarang ni susah nak dapat ukuran display yang macam ni. So, sejujurnya aku suka dia jadi macam best je kalau kita nak scrolling, kalau kita nak pegang smartphone ni, nak typing dan sebagainya. Rasa lebih selesa je lah, rasa lebih berbeza je berbanding dengan smartphone yang lain. Untuk kualiti display dia pun dah cukup tinggi, cukup mewah. So memang best je lah kalau kita nak layan any entertainment pada smartphone ni. Baiklah, performance dia pula guna Dimensity 8500 Ultra. Sejujurnya, ini adalah chipset yang paling kencang di antara kesemua smartphone yang ada dekat dalam list ni. Kalau kita compare side to side dengan Snapdragon 7S Gen 4, memang jauh kena tapau. Even RAM dia pun guna LPDDR5X dan storage jenis UFS 4.1. Kali ni Poco memang tak relax. Dia punya performance ni dah sangsai macam smartphone harga RM3,000 ke atas. Dimensity 8500 Ultra, storage jenis UFS 4.1, RAM pula LPDDR5X. Ini hardware pada selalunya yang ada pada smartphone flagship. Tapi Poco bahagi dekat smartphone harga bawah RM1,500 je. Untuk bateri pula dia ada 6500 mAh dan juga pengecasan sepantas 100W. Ini satu combo yang sangat padulah. Bateri besar, pengecasan pun laju berdesuk. Dan untuk kamera dia pula datang dengan 50MP kamera utama, 8MP ultra wide serta dia punya kamera selfie 20MP. Jadi untuk hasil gambar dia memang cantik. Image processing pada smartphone ni lebih better je dan dia punya HDR pun sangat bagus untuk bagi detail yang lengkap lah. Contohnya macam dia jaga shadow, dia jaga highlight, semua tu nampak kemas je pada smartphone ni. Untuk rakaman video pula, ini satu-satunya yang boleh rakam 4K 60fps. Cuma rakaman video selfie dia hanya 1080p sahaja. Jadi kita boleh dapatkan smartphone ni dengan tanda harga RM1,400 bagi 8GB RAM, 512GB. Jadi ini ada 5 phone terbaik bagi harga bawah RM1,500. By this time, kalau korang tengah cari smartphone dengan bajet yang macam ni, semoga video ni membantulah. Ataupun bolehlah share dekat kawan-kawan saudara mara yang tengah cari smartphone bawah RM1,500. So, nampaknya ini saja video kita kali ini. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bull Gadget. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace. Monday morning, you've been working 2 jobs, still bills just stacking up in this pile on the coffee table.